Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita tengok satu lagi soalan yang berkaitan dengan isotop. Soalan pertama, soalan dia adalah salah satu unsur dalam asetamida ialah karbon. Karbon wujud dalam beberapa isotop. Dua daripada isotop karbon ialah karbon 12 dan karbon 14. Okey. Soalan pertama dia adalah apakah yang dimaksudkan dengan isotop. Jadi soalan ni sebenarnya dah appear dalam SPM 2014 dan SPM 2017. Jadi boleh tengok dua video yang sebelum ini saya dah terangkan. Okey, so saya tulis sahajalah. Sama juga soalan yang kedua iaitu kegunaan isotop karbon 14 dalam kehidupan harian. Rujukannya pada muka surat 38 buku teks. And also soalan ni dah keluar SPM 2014 dan 2017. Dua video sebelum ini. Okey. So kita pergi kepada soalan berikutnya iaitu apakah yang diwakili oleh nombor 6 dalam perwakilan piawai ni. Nombor 6 ni mewakili apa? Okey. So kita tengok pada buku teks muka surat 34. Nampak tak dekat sini? Nombor yang di bawah diwakili oleh nombor proton. So jawapan kat sini nombor proton. So akan ada yang tanya, cikgu boleh tak jawab bilangan proton? Bilangan proton salah. Kalau you tulis bilangan proton, jawapan you salah. Kalau you jawab proton je macam mana? Kalau jawab proton sahaja pun salah juga. So the correct term istilahnya adalah nombor proton. Kenapa? Sebab kat dalam buku teks ni memang tulis begini. Perwakilan piawai itu nombor di bawah mewakili nombor proton. Bukan bilangan proton, bukan proton sahaja. Ya, memang nombor proton nilai dia sama dengan bilangan proton. Tetapi this thing, istilahnya nombor yang Z ni adalah nombor proton. So kita jangan simply tukar. Okey. So yang betul nombor proton. Okey, kemudian dia tanya, tulis susunan elektron bagi atom 12C6 ni lah. Okey. So bila kita nak tulis susunan elektron bagi atom, okey, dia nak susunan elektron kan? First kita kena tahu dulu berapa bilangan elektron. So macam mana nak tahu bilangan elektron? So kita nampak perkataan atom. So dalam sesuatu atom, bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Mana pula nak dapat bilangan proton? Bilangan proton sama dengan nombor proton yang dekat yang bawah ni. Again, bilangan proton nilai dia sama dengan nombor proton. Nombor proton yang bawah ni. So since nombor proton 6, maka bilangan proton pun 6. Therefore bilangan elektron pun 6. Jadi macam mana nak tulis susunan elektron? Okey, susunan elektron yang ada dot tu. Okey, so kalau ingat dalam silibus yang you pelajari struktur atom itu, petala pertama sesuatu atom hanya boleh diisi oleh 2 elektron sahaja. So kalau you ambil keluar 2 daripada sini, berbaki berapa? Berbaki 4. 4 tu nak duduk mana? 4 akan duduk di petala kedua. Jadi inilah susunan elektron bagi atom ini. Okey. So akan ada orang yang tulis 2,4. Jangan tulis macam ni. Dia sepatutnya dot. Lagi worse kalau dia tulis 2 nisbah 4. Ini pun salah. So dia hanya dot sahaja. Alright? Okey. Next, mengapakah karbon digunakan sebagai piawai bagi menentukan jisim atom relatif bagi suatu unsur? Okey, yang ini dah masuk kepada chapter 3, bab 3. So, kita tengok mana evidence dia. Evidence dia pada muka surat 45 buku teks ini. So, saya scroll through. Dekat sini. Pada muka surat 45, dia tulis kat sini. Kenapa karbon 12 dipilih sebagai piawai? Kerana mudah dikendalikan memandangkan unsur ini adalah pepejal pada suhu bilik. This is the most accurate answer lah. Of course kalau dia ada contoh dia nak 4 points, then you can go further. Mudah bergabung dengan unsur lain, mudah dijumpai dalam kebanyakan bahan. But if dia nak for the main reason is karbon 12 ni pepejal pada suhu bilik. Jadi dia mudah dikendalikan. That should be your answer kat sini. So, kita tulis apa? Mudah dikendalikan kerana
pepejal pada suhu bilik. Sebab you kena understand the history behind this. Sebab karbon bukanlah unsur pertama yang menjadi pilihan saintis sebenarnya. Unsur pertama yang menjadi pilihan saintis sebagai piawai itu was hydrogen. Tapi isu hydrogen was because hydrogen ni salah satu isunya adalah, which is the main issue, adalah hydrogen ni adalah dalam bentuk gas pada suhu bilik. Jadi it is difficult untuk kendalikan gas pada suhu bilik. Then they went to oxygen. Oxygen pun sama jugalah situasinya. Oksigen juga dalam keadaan gas pada suhu bilik. And so finally diorang pilih carbon sebagai piawai untuk jisim atom relatif, because karbon adalah pepejal pada suhu bilik, jadi dia mudah dikendalikan. So itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bye.